Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni hari kedua dekat Kedah. Semalam kita sampai petang dan dua tempat je kita dah pergi. Lepas tu kita dah letih. Kita balik hotel, kita tidur. Dan pagi ni kita akan sambung. Ada beberapa tempat lagi kita nak pergi. Tadi pun dah sarapan sebenarnya. Cuma aku tak share lah pasal sarapan gambar kan. Aku rata sarapan aku dalam RM12 ke bawah lah. Sebab memang sarapan memakan banyak. Sebab kita akan makan petang pula. Dalam pukul 2 ke 3 baru kita makan. Jadi sarapan kita memang akan banyak. Sekarang kita akan pergi tempat-tempat yang menarik pula dekat Alpusta ni, kat Kedah ni. Perjalanan kami akan terus ke utara, ke atas. Kita tak pergi lagi Kedah belah bawah macam ni. Menghala balik ke Perak nanti, kita akan baru singgah Kedah belah bawah pula. Sebab kalau kita turun, kita naik macam membagi masa kan. Okey, jom tengok destinasi seterusnya dekat Kedah. Pada hari kedua di negeri Kedah, kita akan terus menerokai apa yang menarik di negeri Kedah. Kemanakah destinasi pertama kita pada hari kedua ini? Jom kita saksikan. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could. Hari ni aku berada di Museum Padi di Kedah. Okey, ini adalah kali kedua aku sampai ke sini. Tapi dulu kita tak ada video, tak ada apa kan. Jadi sekarang setiap perjalanan kita akan memorikan. Jom kita masuk Museum Padi di Kedah. Museum Padi ini telah dibuka secara rasminya pada 12 Oktober 2004. Untuk makluman semua, Museum Padi ini mempunyai 3 aras untuk dilawati. Saya memilih untuk menerokai tingkat atas terlebih dahulu. Jom kita saksikan apa yang ada di tingkat atas ataupun aras 3. Di tingkat atas ini, ia memaparkan satu bentuk lukisan yang amat menarik untuk kita tatapi. Apa yang menarik tentang lukisan ni? Jom kita dengarkan. There's nowhere I could be. Okey, sekarang aku berada di tingkat atas sekali Museum Padi di Kedah ni. Apa yang menarik adalah tempat duduk kita ni dia akan berpusing. Jadi dekat sini kita akan dapat lihat pemandangan Kedah secara keliling lah. Dan satu fakta yang menarik adalah ini adalah bukan gambar sebenar, tapi ini adalah hanya lukisan. Dan lukisan ni telah dilukis oleh 60 pelukis daripada Korea Selatan. Lukisan dia memang real. Pelukis Korea ni memang hebat. Tapi aku tak tahu berapa lama masa dia ambil untuk menyiapkan ni. Dan tak silap aku, upah dia memang tinggi. Kalau korang datang, korang boleh tengok lukisan dia memang grade A. No one else will fill my heart like you do. Saya sedang membawa anda mengelilingi lukisan yang ada di tingkat atas ini. Jom saksikan. I dive into your love so I could feel my breath again. Whenever you will call my name, I will run to you. You give me strength to carry on. Pull me into you. You give my life again. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love could make my heart. Sekarang ini saya berada di tingkat 2 ataupun aras 2. Di aras 2 ini memaparkan lebih banyak maklumat berkaitan tentang padi. Di bawah ini banyak memaparkan produk-produk yang terhasil daripada padi ataupun beras. Cukup menarik. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost.
Seterusnya saya telah pergi ke aras 1, iaitu aras yang bawah sekali. Di bawah ini juga memaparkan produk-produk yang terhasil daripada padi ataupun beras. Selain itu, di bawah ini juga memaparkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk pesawah padi. Macam-macam alatan yang digunakan. Alatan-alatan tradisional ke alatan-alatan moden juga dipaparkan. Jadi, kepada anda yang datang ke Kedah, jangan lepaskan peluang untuk ke Muzium Padi. Ini adalah satu destinasi yang menarik untuk kita kunjungi. All I need is you. Feels like I can make it more than I deserve. You gave all to me so I can come closer to you. Take me in your arms and hold me with your love. Okey, lepas aku balik daripada Muzium Padi tadi, aku terus ke Muzium Negeri Kedah. Tapi bila masuk, aku tidak dibenarkan untuk merakam keadaan di dalam tu. Dan pada aku, this is the best museum in Malaysia, sebab dalam tu memang banyak menceritakan sejarah kita. Secara umumnya tamadun Melayu masyarakat kita. Dalam ni terlalu banyak bahan sejarah yang tak pernah kita tengok. Kalau kita masuk, kita akan tahu pasal Melayu kita sendiri. Apa yang menarik, yang aku seronok adalah masa zaman dahulu dah mula ada komik. Zaman dulu dah ada komik tentang Masuri, ada komik tentang Hatua, dan macam-macam tokoh-tokoh pahlawan Melayu. Dah mula ada komik pada zaman dahulu lagi. Jadi kalau korang datang, korang boleh datang sini. Masuk adalah percuma. Dan apa yang kita tak tahu sebelum ni, confirm korang akan tahu tentang masyarakat Melayu kita ataupun tamadun kita dahulu. Korang boleh datang sini, tengok sendiri apa yang ada. Dan aku rasa bagi yang minat sejarah, korang wajib datang sini. Okay? You give my life again. You make Inilah sebahagian lokasi yang saya pergi pada hari kedua berada di negeri Kedah Darul Aman. Untuk video seterusnya akan memaparkan lokasi-lokasi lain yang saya akan pergi di negeri Kedah. my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. Fill my heart like you do.